Mesti korang nak tahu kan? Mes ceritakan. Ada seorang perempuan ni, dia nak naik MRT lah. Tapi masa tu time kerja, confirm lah, ramai gila orang. So perempuan ni dalam MRT, dia ni memang suka duduk jauh-jauh sikit. Sebab apa? Dia tak suka rapat-rapat dengan orang. Dia pegang tiang kuat-kuat. Sambil tu buat muka blur sikit lah. Sebab takut nanti kalau buat muka cantik, confirm orang rapat. So tiba-tiba MRT tu berhenti. Ini macam dekat KL ni. Alamak, ramai pula. Mampu aku. Confirm macam-macam bau ada ni. Tiba-tiba masa tengah ramai orang masuk dekat MRT tu, ada seorang lelaki ni. Muka dia pucat gila. Dia gerak slow-slow dekat perempuan tu. Kenapa lelaki ni ada dekat-dekat dengan aku ni? Dia ni tak respect private space aku ke? Dan bila MRT tu start gerak je, lelaki tu terhuyang, terus terlanggar perempuan tu. Bila dah langgar, perempuan tu pun tengoklah tangan dia. Tengok dekat tangan dia ada luka, ada darah. Serius ah? Kau boleh duduk jauh sikit boleh tak? Dekat sini juga kau nak berkepit. Lelaki tu pun terus rasa bersalah and terus undur ke belakang. Terus perempuan tu rasa bersalah sebab dia rasa macam aku tak jerit pun, kenapa dia ke belakang? Teruk sangat ke aku maki dia? Dan akhirnya sampailah dekat kawasan perumahan perempuan tu. Perempuan tu terus keluar daripada MRT and terus lari bergegas sampai ke rumah dia. Bila dah sampai rumah, dia terus rasa lega. So bila dia dah basuh luka dia, dia basuh. Tengok bukannya kesan macam benda tajam ke apa, rupa-rupanya kesan gigit. Yang langgar tangan aku tadi tangan dia. Takkanlah dia ada simpan binatang pula dekat tangan dia. Dia pun fikir tak apalah. Esok aku pergi klinik, aku ambil cucuk vaksin untuk rabies. Takut-takutlah kan apa-apa jadi. Esok harinya dia pun terus pergi cucuk vaksin and akhirnya memang badan dia rasa lega. Memang tak jadi apa-apa lepas tu. Tiba-tiba pada esok hari, perempuan tu pun baru bangun tidur. Tiba-tiba dia rasa macam tak selesa nak bernafas. Kenapa tak boleh nak bernafas ni? Dia pun ambil tisu and hembus hingus. Tapi tak keluar apa-apa pun. Aduh, sakit! Apa benda rasa tajam dekat hidung aku ni? Dia pun terus pergi dekat tandas and tengok dekat cermin. Dia nak tengoklah apa yang tajam dekat hidung dia tu kan. Bila dia tengok, dia terkejut gila. Sebab apa? Rupa-rupanya ada banyak gigi dekat dalam hidung dia. Dia pun terus call doktor tu and cakap nak jumpa sekarang juga. Bila dah sampai klinik, doktor tu pun terkejut lah kan. Dia rasa macam, macam mana ada gigi dalam hidung pula ni? Doktor pun terus rasa macam nak cek kat seluruh kepala perempuan tu. Bila dia cek, tengok dekat telinga perempuan tu, ada gigi juga. Doktor tu cakap, kita kena cabut semua gigi ni. Gigi dekat hidung awak, dekat telinga awak, kita kena semua cabut. Sebab kalau tidak nanti awak tak boleh dengar apa-apa dan awak terus tak boleh bernafas. Perempuan tu terpaksa terimalah kan. Yelah, takkanlah dia nak hidup sambil gigi banyak dekat muka. Doktor tu pun terus cabut semua gigi dekat dalam hidung dan telinga perempuan tu. Dan total semua gigi yang dicabut adalah 36 gigi. Bila dia cabut semua gigi, doktor tu pun terus bagi ubat antibiotik dekat perempuan tu. Dan cakap dekat perempuan tu, nanti lepas ni kalau tiba-tiba ada benda masalah lagi, call je and datang terus. Tapi pada satu malam tu, tiba-tiba dia rasa sakit gila. Ni sakit dia lagi sakit daripada hari tu. Dia rasa sakit dekat gigi dia, rasa sakit dekat mata dia, kat telinga, dekat hidung, semua benda. Dia pun tengoklah dekat tangan dia.